Ajak Bang Dennis keliling Daik. Dimulai dari jemput dari Sungai Tenang ke Tugu Khatulistiwa, buka bersama di rumah Bang Rahul, minum kopi di Kopi Balang, belanja takjil di Daik, keliling TB sampai buka di Strongkey. Okey, kali ini kami pergi jemput content creator. Siapa nama bang? Danis. Abang Danis. Kami Dari akan Kuala Lumpur. Dan jam 2.30. Ni ada adik saya sama adik saya jumpa. Dia kalau dia jumpa di jalan tengok, ini adik saya. Memang tak mirip. Dia buat konten juga. Jadi kalau nak tengok konten versi adik saya, boleh juga di follow akun dia. Cari je Case Maula Huda. Case Maula Huda. Okeylah. Tengok perjalanan kami pokoknya stay tune di video. Kami berangkat sekitar pukul 2.30. Nah, di jalan kami jumpa biawak. Akhirnya kita sampai di pelabuhan Sungai Tenam. okey, kini kita dah sampai di pelabuhan Sungai Tenang. Jadi kita duduk sini. Okey, kapalnya kita pakai kapal. Orang pakai kapal Duma Express. Pergi airport. Baik. Sama juga yang nak pergi ke Dabuk. Ini penumpang yang datang menggunakan kapal Duma Express. Mana dia Bang Danis ni? Belum ada ke? Dah ramai. Nah, itu dia Bang Danis. Dia dah sampai dah. Bang Danis. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa? Adik Rahul. Oh, adik Rahul. Danish. Nama siapa? Case. Case. Wah, semua pakai kamera. Apa juga duduk bila nak sampai Jom, mari. Silakan. Ada lagu ada certain tempat je yang ombak kuat sikit. Oh, kalau orang Malaysia datang Rahul. Rahul dia macam mana? Dia terus pergi ke sana ke dia orang tidur homestay? Biasa kalau macam Malaysia turis. Biasa kalau kami jemput, dia sini terus ke kampung, ke resort, makan dulu, makan petang di rumah. Lepas tu baru ke Daik, ke Tanjung Buton. Lepas tu baru hantar homestay. Sebab dia lebih kurang macam tu lah. Sebab kampung pertama yang dilewat memang kampung saya. Takut dia tertidur. Takut tertidur, terbawa pula sampai ke Dabuk. Tapi Alhamdulillah dah sampai. Ni kita nak ke Tugu Khatulistiwa. Okey, akhirnya kita sampai di Tugu Khatulistiwa. Nak pergi ke Tugu tak bisa langsung sampai kerana mobil belum bisa naik. Ini masih jalan tanah. Saya boleh claim orang Malaysia bulan puasa pertama datang. Tak ada lah start yang lain lah. Ada lah. Tapi dia kata bulan puasa jarang lah Jarang. Oi. Kira semua ni semua tu masuk Lingga juga. Pokoknya masih ni dah lewat tadi tu. Lepas dia Tanjung Pinang sini tu, tu dah masuk Lingga. Lepas tu Benan, pulau pertama. Benan kan dulu Mana kalau Tanjung Kelai. Depan. oh sana. Macam mana kalau nak balik macam mana? Balik pakai tu. Bot. Kumpul. Ni awak ada bot? Ada. Kat bawah. Tak sana. Sungai Tenang. So dah habis ni dah nak buka puasa balik lah. Puasa tak? Puasa lah. Puasa tak? Takut bukan rokok. Ada KFC lah. Ni nak kongsi. Ini kita pertama sekali abang saya dengan Mak Dennis di Tugu. Kita ngikut je. Walaupun kita ikut awak tapi kita ngikut abang saya. Dia baru nak buat konten. Dia tak? Mandi jadi lah. Dah di scene. Bawah apa boleh juga nak bawah. Tadi lah ni tengok ataupun dekat sana kita satu lagi tu. Si malu-malu dia. Sama Dennis. Kita attach hasilnya di sini. Ting. Hasilnya di sini. Aduh. Sebab kan buka ni buka ramai-ramai ni. Oh, ramai ada. Tak maksud tak ramai lah. Sama orang tua, sama Dia orang okey buat konten. okey lah. Okey lah. Ya. Rel ke mana buat situ? Dia orang segan. Tak. Cuma nanti kita, kalau memang apa
nak pakai baju kurung ni cuma tak tahu. Kan nak pakai. Apa nak? Nampak apa? Rasa sendak je dah. Aku hari ni pakai baju ni. Dia ni pakai baju Melayu dengan songkok je. Besok baru dia ni pakai put. Boleh. Boleh. Betul boleh. Sebagai YouTuber. Jadi sekarang macam kat Malaysia tu number one TikTok lah. TikTok shop orang beli beg kuning kan. Lepas tu TikTok orang buat konten. Jadi that's why kita adapt lah. Tapi problem pandangan dia ni Syah Rahul problem kita buat short form content ni dari segi monetization atau dari segi financial lah. Kita kata dia tak ada stability, betul kan? Ya, betul. Payment dia pun kurang kan. Jadi Jadi YouTube dulu kita ada this thing called AdSense, Google AdSense kan. Ya. Dia bayar, Google bayar kita melalui kita tengok iklan. Jadi that's why kita buat comeback YouTube. Untuk orang kata mencari rezeki jugalah kan. Betul. Macam Rahul memang strong tengok dekat TikTok. Pertama kali munculnya apa TikTok. naiknya di TikTok. Orang Malaysia banyak. Malaysia. Memang Malaysia. Hampir 70% Malaysia. 70% orang Malaysia. Indonesia masih sikit. Orang pelik lah kan. Sebab pakai bahasa Melayu kan. Itu lah. Bahasa Melayu. Lagi ni semua dah. Let's go. Inilah dia guys. Terima kasih Rahul. Kita akan stay sini. Inilah seandainya. Alhamdulillah. Ada orang pernah duduk sini? Tak ada ramai. Betul? Adalah. Ada. Ada. Bang Ijal. Somehow. Ijaz Musa. Hey guys, bismillahirrahmanirrahim. Orang Kuala Lumpur masuk. Assalamualaikum. Salam dari Kuala Lumpur. Selamat datang rumah kami, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama saya Denish. Dennis? Dari Kuala Lumpur. Ya, saya selalu tengok. Ada tengok? Akan nonton. Oh ya ke? Tengok waktu tempat jual pisang legend di Dekat Singapura. Singapura. Terus tengok Rumah kampung. Terima kasih. Dari sini juga. Iya, Mama Rahul. Mak suka nonton pada Dennis. Aduh, inilah keadaan rumah kau. Kau masuk kamar Rahul. Mana Rahul? Di kamar. Ni kes. Rahul. Dia masih kelas berapa SD? SD. Kes belum sekolah, kes sekitar 3 tahun 4 tahun lah kes. 5 tahun. Tahun ke Batam. Oh, okey. Ni. Masuk. Ya, rumah sana nanti. Nanti tu. Kita kena. Kita stay sini ya. Bismillah. Itulah tempat. Okay, terima kasih. Apa adanya Orang boleh. Ada Dennis? Terima kasih banyak. Alhamdulillah boleh. Lebih dari cukup. Alhamdulillah. Okeylah. Stay sini. Tunggu kita kena tunggu lampu kan. Maksudnya kalau lampu kalau off maksudnya line tak ada juga. Kalau lampu Boleh. mati, semua lampu mati tak ada sinyal lah. Tak ada line. Dah bulan puasa juga lah. Paling selalu bulan puasa. Okey. Okey. kasih. Ni nak istirahat dulu. Kalau nanti kalau ada apa-apa khabar je. Nanti Terima kasih. di sini ke? Boleh dia nak satu tuala mandi. Anduk. Ada. Terima kasih. Ya, toilet sini eh. Boleh kat depan. Apa ni? Simon, gambar. Tekan lagi. Kena tekan. Oh, tekan. Tekan. Okay, Apple Watch. Okay, lagi. Lagi dua. Last buat brotherhood. Macam mana? Salam. Macam mana tu? Ni sini boleh. Ya. tu boleh tak? Macam ni. Oh, gini. Okey. Kita tekan. Korang dekat ujung buat macam ni. Buat fighter. Tunggu. Okay. Kau sini ya, gambar nampak. Sini. Kelah. Okay, gambar dah banyak. Cukup. Kita share. Gambar dah ada. Itulah kami foto tadi sama Bang Danis dengan Bang Rahul, dua content creator. Satu, Hasilnya di sini. Letak hasilnya. satu dari Malaysia, satu dari Indo. Kamu dari mana? Oh, dari Indo juga.
kita ada kawan kita. Waalaikumsalam. Rahul. Siapa tak kenal Rahul? Okey. Okey. Jom, Rahul, kita masuk. hari ni kita ada dekat spesifik kawasan mana ni Rahul? Ni dekat Desa Geson, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Indonesia So dekat sini kita nak, hari ni kita nak tengok rumah dengan buka puasa sekali, boleh Betul tak? Kita Okey. langsung je. Jom. Ha, jom. Oh dekat sini dia tak panggil jom, dia panggil yuk. Kami cuba jom. Okey, dah jumpa antara perbezaan orang Melayu dekat sini sikit Sebab guys, logat dia ada sama juga tau. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Oh, inilah rembayung yang semua orang nak pergi Rembayung. Oh lama. Ini baru siap ke dah lama dah? Dah 2 tahun dah. Dah 2 2 tahun. Okey. Baru lah balik lagi. Saya punya reaction ni memang real, authentic sebab saya pernah tengok dari luar je. Dalam saya tak pernah lagi tengok. Ni kita masuk ke dalam, buka sekali dekat dalam. Kita masuk ke dalam, buka sekali ke dalam. Bismillah. Jom. Guys, saya tahu banyak juga orang Malaysia datang. Tapi kita datang untuk sesuatu. Wah, guys. Kita buka kat sini hari ni Kita makan lengkap. Hari raya awal ni, korang jangan tengok bulan puasa dia orang bertemakan hijau. Danish beli ni pengetahuan untuk korang Dia beli di Tanjung Pinang ni semalam. Beli, oh. Baju Melayu ni. baju Tanjung Pinang. Orang Indonesia dia beli baju dekat Malaysia, beli Elra apa semua, betul tak? Kata kan. Kita beli dekat sini semalam. Dekat depan masjid. Mana dah ada satu. Wah, inilah dia punya rumah. Ulama. Oh, ni buat ruang semayang. Semayang kalau ni. Okey. Saya tengok sana jap Boleh. Memang style dia buat film punya set kan. Memang cantik. Tengok, ini first time. Ini first time saya tengok. Sampai ke dapur pun tak boleh. Dapur boleh kan? Boleh. So kita makan style macam ni, makan di bawah Makan di Kita makan bawah. So dia dah tutup dengan kita panggil tudung saji sama. Tudung saji. Okay, sebelum tu Rahul, izinkan saya tanya sikit. Boleh kita tengok gambar-gambar ni? Boleh. Ini Rahul. Ini Rahul, dia buat hitam putih guys. Saya ingat ini zaman dulu 90-an. Oh, ini Rahul. Dia apa lebih sesuai dengan suasana rumah. Saya buat hitam putih. Wah, dia memang estetik. Ini baju apa Rahul? Ni Ni panggil baju. Alih tu bawa sikit. Kena. Ini Biasa accept. kerana isteri saya orang Bugis. Jadi ini baju adat Bugis. Oh, okey. So, yang lelaki panggil dia apa? Ada Baju bodoh. Ya baju bodoh. baju bodoh. Buat Eja B-O-O-D-O. B-O-O-D-O. B-O-D-O. Tak ada H ah. Oh. Tak ada. Oh. Tak ada H. B-O-D-O. Baju bodoh. Ya. Perempuan? Sama. Sama. Oh, baju bodoh. Ini baju Melayu lah. Baju Melayu. Okey. Okay, lawa. Di sini kita orang biasa panggil orang tua aunty. Ya. So selesa panggil apa? Danish panggil apa? Makcik pun boleh. Macam ni. Mak pun boleh. Apa mak pun boleh. Mak pun boleh. Okey, saya panggil mak boleh Boleh. Ni Pak. Saya dah salam tadi, saya dah salam. Salam dengan bapak. Assalamualaikum, salam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Gaya bapak ni. Kita buka puasa. Adik raya. Selamat datang ke rumah Rahul. Wah. Saya untuk pengetahuan sorry, boleh panggil apa nama saya Danish? Biasa kalau kita panggil uncle. Bapak je. Bapak dengan mak. Biasa bapak saya memang dibesarkan di bandar. So saya tak pernah tengok macam ni. Ini first time. Okey. Betul, saya memang orang bandar. Oh, iyalah Kalau betul. sampai sini kita boleh jual minyak juga macam. Jual minyak? Thailand. Dia tengok kan. Wangi. Yang dia cakap, oh payah nak berjalan. Dia punya design. Macam lah. Macam gini lah. Seadanya. Yang atas bilik. Bilik. Apa? Gudang jadi dia. Belum jadi bilik. Lampu kau tak hidup. Tak ada hidup. Putus. Lampu putus. Okey. Ya, nak. Ikan sebagai tak ada jumpa. Dia orang cakap, tapi saya belum try.
Oh, Tapi Saya ada. belum try. Tapi Dia kata di konten ni dengan otak-otak. Okey, akhirnya kita buka bersama di rumah abang. Okay, sekarang guys kita dah habis makan. Alhamdulillah makanan pun sedap. Kita dah ambil gambar sebelum kita pergi sembang tarawih. Let's go guys. Di mana dia? Mana dia mana? Sebelah Rahul lah. Okey. Sebelah Rahul eh. Okay, boleh? Okay, tekan. Siapa tekan? Tekan. Kan aku kan tahu kan ikan. akan tahu. Nampak semua tak? Ikan ikan tu kan bukan. Gulanya kan. Just sikit. Ada tengok. Jaga handphone. Dah? Ya, abang adjust dulu. 5 saat. Ya, tengok semua nampak? Kan dia cepat. Dah dia belum tekan. Betul lah dia. Okay. Tekan gambar lu. Let's go. Okay, satu lagi. Tekan lagi Tekan kan. lagi. Kita buat 3 gambar. Oh, 3 gambar. Kan. Sini. Okay, last. Semua buat love eh. Ini Okay, Happy paling. Tekan. Tekan. Pantai ni. Tak kasih sikit, tapi belakang sikit. Masuk. Okay, video jap, video saya nak cakap. Dah balik. Kan. Yang ada rumah orang. Dia Pasal no, bukan ada begini. Malas saja dia. Ya, last. Tunggu jap guys. Boleh tak? Semua masuk tak? Masuk. Ada. Semua ada masuk tak? Okey tak Mat? Masuk. Ke masjid Geson. Ni boleh ni ni. Oh, kita ada abang Polri di sini. Boleh mention awak kerja? Boleh mention awak polis ke awak tak nak mention? Serah aja. Boleh Boleh aja. Kita lagi sama Bang Danis. Assalamualaikum guys. Hari ni pertama kali kita nak rasa sembang tarawih dekat Lingga dekat rumah Rahul Bismillah doakan. Okey, kita akan pergi ke Kopi Balang. Let's go. Okay, kita akan pergi kedai. Kau kena bulan puasa ke? Bulan puasa tak ada. Bulan puasa dia kena kunci. Tapi terasa juga. Okey, kita dah sampai di Kopi Balang. Nah, ni kita sama Bang Rahul dengan Bang Danis. Bang Danis first. Itu dia. Okey, kita dah duduk di Kopi Balang. Ni kata Bang Danis dia nak tengok macam mana proses buatan kopi balang. Nah, ni kita ke belakang. Macam mana orang buat? Assalamualaikum bos. Saya Dennis dari Kuala Lumpur, Malaysia. Boleh saya tengok dia buat kopi balang? Alright, sekali. Buat kopi balang orang baca kopi sini buat. Ni kedai Kopi Balang. So biasa orang dah habis sembahyang tarawih datang. Kopi dia biasa dia datang sini sampai pukul berapa tak? Kopi balang. Kami pesan kopi balang. Itu dia. Yo, dia pakai ni. Nampak style. Pakai balang. Oh ni botol ni panggil balang. Ha. Wadah tu balang. Ui, unik gila guys. Ini only in Indonesia, only in Lingga dia kata. Wah. Tahu tak, pernah dengar? Sur, S-U-R-R. Tak pernah? Sama. Oh sama, Sur kan? Sur, sedap lah. Sur memang sur. Mantap. So sini ada apa-apa bahasa lorat yang boleh memandangkan dia sedap. Ada. Sedap. Sejauh ini sedap. Enak lah, Indonesia cakap enak kan. Sedap. Silakan. Bos, Panas. tunjuk ajar. Okay, caranya macam mana? Cara kita nak kena kopi ni macam mana? Okay, kita tengok dia buat guys. Cara yang benar. Yang benar. Kita Cara buat. Awak
boleh cheers tak? Cheers tau, cheers. Apa? Boleh. Cheers. 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 Tak buat lah. Okay, macam ni je lah. Oh dah. Cheers faham tak? Cheers tu macam ni. String gitu kan? Okay. Boleh? Tak boleh. Macam ni. Ini je tak? Kita angkat je tak? Angkat je, okey. Ini. Tunggu. Okay, ni. Ini saya boleh cakap top 3 kopi paling sedap saya minum dalam hidup saya guys. Memang power tu. Sedap. Cecah roti bakar tak? Wah, dia punya combo dia memang power guys. Mana tak kedai ni ramai orang. Oh, sedap lah. Lebih dari segi beli belah, shopping ke ada benda yang unik. Kolok ke ataupun baju Melayu ke. Oh ni. Dia ini pula tapi bukan pula baju Melayu, dia macam tenon. Kain Tenon. special lah. Special dia link dia. Kain tenon. Hanya boleh dapat kat sini. Satu lagi dia tudung mantul khusus perempuan Melayu. Okey. Cuma memang harga dia kerana dia tenon memang agak lumayan. Kerana proses pembuatannya memang susah. Makan waktu sampai sebulan. Ada chance tak? Danis dia buat konten macam food vlogger gitu. Wah, dia buat beli makan. Apa RM10,000? Okey dia. Yes. RM3 wah, dia tahu ringgit lah. Dia dah tahu ringgit lah guys. Dia tukar duit. Jom. Boleh RM10,000 satu bang. Orang Malaysia punya. Orang KL yang banyak. Bumbu Malaysia juga. Dapat bumbu Malaysia. Oh, Malaysia. bumbu dia. Okay, jom. Tadi guys, tengah tunggu-tunggu. Ramai baik orang beli sini sampai dah habis tau. Tengok dia punya kedai. Ni viral ni bang. Baru pukul 10 dah habis. Ramai orang beli. Kita dah siap. Terima kasih kepada abang kamu. Kopi Balang 5 star. Mantap. Kenapa jumpa? Terima kasih. Assalamualaikum. Kedua, Bang Danis. Kita buat Bang Danis pergi berjalan-jalan. Okey, ni dia lagi ngisi minyak bensin di pom bensin Sawin. Okey. RM20,000 boleh tak? Boleh. Dia tersenyum. Mesti saya salah. Kau berisi. Kita isi minyak kat lingga guys. Ataupun lebih. Abang ni pun pelik. Okey. Oh dah. 2 bar lah. Tak penuh. So biasa saya akan buat macam ni. Betul lah? Dia gelak. Salah? Betul? Okay, terima kasih. Bismillah. Ini untuk kamu RM20,000. Terima kasih bang. Ya. Hari apa ni? Bulan puasa. Bulan puasa. Untuk kamu lah. Terima kasih banyak bang. Mak beli nanti tunggu puasa lah dulu. Okey, jangan beli sekarang kan. Sikit lagi. Terima kasih bang. Tapi kalau biasa orang isi minyak Indra, Ya. kalau full dia kosong berapa? Kalau ini mungkin 40 dah full. Saya isi minyak dia isi lah. Dia nak balik Malaysia bang kan? Okey. Selepas isi bensin, kita ajak Bang Danis belanja takjil di Daik Lingga. Beli kuih di bazar. Bazar yang ada di Daik. Lembar. Kalau biasa itu dia bos. Otak-otak. Kita cari otak-otak guys. Dekat sini kita jumpa lingga. Otak-otak bang. Otak-otak dia kecil ya. Otak-otak.
Tukang bimbing dia. Kita beli risol banyak. Ni dulu zaman sekolah saya selalu makan. Apa nama? Hotdog. Sini Sosis. risol. Risol. Sosis. Nah, ini sosis Solo sama juga. Ini Sosis Solo. dalamnya ayam. Ini dalam dia apa? Itu ledek kentang. Oh, saya ingat ni hotdog tu Bihun dalam. apa? Dan korang tahu yang balut dengan Bihun. roti tu kan. Okay, dah cukup. Saya cuba dah. Mana awak punya tu ah? Itu. Ke ni? Itu sama ke? Tapi tu baru buat. Yang dah lama buat. Yang biasa buat juga ni. Pedas. Sama ini je yang ayam. Oh, Jom, sekali. really? Okey, dah beli kuih. Saya punya kuih 5 kuih dalam RM11,000. RM11,000 pula. RM11,000. RM11,000. Ha. Okey bang, macam mana bang kalau rasa beli di sini bang? Bagi saya best sebab dia banyak. Pilihan dia banyak. Biasa macam kalau kita kat Malaysia, kita dah fix kan macam sini ada lighting. Biasa kita beli macam RM5, RM5, RM2. RM5, RM10. Sini ambil je bebas. Hari ni rezeki saya belanja korang. Mana duit saya tadi? Okay. Campur sekali. Saya punya end dulu tak? Okey. Kita kena belanja sama Bang Danis ni. Wah, ramalan rezeki Bang Danis. Dekat ni dompet tu. Oi, bahaya. Saya letak wallet dekat ni motor. Oh, sini aman lah. Danis tadi isi wallet di motor. Oh, duit di motor lah. Nasib Masih baik. ada. Ada. Kalau sini aman. Orang Lingga aman. Orang Lingga aman lah. Okay, guys, hari ni ya sekali Okey. kita rezeki Rahul sekali Rahul. Hari ni orang Malaysia. Tak apa. Tak apa. Hari ni tak apa saya. Hari ni saya. Banyak. Sekali. Saya percaya apa guys? Saya percaya rezeki tak pernah salah alamat. Alhamdulillah, makasih Bang Danis. Alright, tak ada hal. Alert. Tapi kalau apa-apa terjadi, kita ada Polri di sini. Dia sudah ready. Dia dah belajar, dia dah sudah kursus guys. Selepas belanja takjil, kita ajak Bang Danis solat di Masjid Sultan. Okey, di tempat kedua kita sembahyang di Masjid Sultan. Bang Danis ni. Kita pergi sembahyang dulu guys sebelum kita makan. Okey, kita dah sampai di Tanjung Buton dah. Bang Danis. Ya, kita bagi teaser sikit. Nanti full video tengok dekat channel Danish Fit dengan Rahul. Alright. So hari ni kita buat konten pasal perbezaan. Dia perbezaan antara Melayu Malaysia dengan Melayu Guys, Lingga Indonesia. Iya. So ada beza juga. Apa Bang Danis ni orang kota ni macam mana ni sekali keliling daik ni? Okey. Macam mana sekali keliling? Maksudnya apa? Berputar Berpusing-pusing. Berpusing tadi. Kita kata pusing-pusing. So far very chill lah. Tempat ni pun nice. Tengok boleh nampak. So alhamdulillah syukur kita dapat tengok guys. So pada bukan waktunya, tapi sebab rezeki Allah, kita dapat tengok bercabang 3 tadi. Dapat dengan Rahul. Alhamdulillah. Memang nice. Terima kasih. Okey, makasih Bang Danis. Alright. Di strongking ni dia. Belum lagi. Baru 3 setengah jam lagi.